Honda Jazz V Spec iVTEC 1.5 Auto tahun 2014. Harga cash 38,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 800 plus ikat 6 tahun. Okey, kita terus saja pusing keliling guys. Seperti kita tengok versi luaran. Okey tak okey. Saya tengok kat sini. Memang masih cantik, masih lawa. Layar pun masih lawa. Lampu depan masih berkilat lagi. Okey. Okay, nak loan boleh, nak beli cash pun boleh. Harga loan tak sama dengan harga cash. Semestinya harga loan akan jadi mahal sedikit. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, ni bahagian depan, bahagian belakang dia cushion masih cantik, masih lawa. Masih kemas, yang penting masih kemas lagi guys. Masih cantik bahagian dalaman dia. Bahagian depan pun sama. Masih cantik, masih lawa lagi. Okey, kemas. Okey. Panel depan, dashboard depan, steering. Masih cantik, masih lawa lagi. Masih berfungsi dengan baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Vios E-Spec 1.5 Auto tahun 2019. Okey, Toyota Vios guys Harga cash 53,800 sahaja. Okey, kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah SMIT 700 plus ikat 9 tahun. Color hitam. Okey, color masih cantik. Okey, nak buat loan, beli cash pun boleh. Okey, harga loan, harga cash tak sama guys Harga cash murah, harga loan akan jadi mahal sikit. Lampu cantik, bahagian depan masih cantik. Okey, condition chart luaran dia memang masih mantap lagi guys Masih cantik, masih lawa. Bahagian belakang masih cantik. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Jom kita tengok bahagian dalaman. Cushion masih baik, masih lawa. Okey, masih kemas lagi. Bahagian dalaman belakang masih kemas guys. Okey. Bahagian depan pun sama, cantik, lawa. Panel depan, dashboard depan semua masih baik lagi. Okey. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi Xpander 1.5 Auto tahun 2021. Harga cash 66,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Okey. Let's go. Kita check condition luaran. Masih cantik, masih lawa lagi Tengok lampu depan masih cantik, masih berkilat lagi Masih lawa lagi. Alright. Tengok condition luaran dia memang masih cantik guys. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go. Kita tengok bahagian dalaman. Okay, ni bahagian dalaman. Cushion cantik, lawa. Okay, bahagian belakang pun sama. Tak ada koyak, tak ada yang calar. Masih kemas. Okay, masih cantik, cuma kotor saja. Kita belum cuci lagi. Okey, ni bahagian depan pun sama, cantik, lawa. Panel depan, dashboard depan semua okey. Kilometer dia 62,000 kilometer sahaja. Okey. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota RAV4 2.5 Auto tahun 2020. Harga cash 138,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan guys 1,800 plus ikat 9 tahun. Okey. Tengok. Cat cantik. Tahun pun baru guys 2020. Kereta SUV RAV4. Okey. Harga, masih boleh buat loan lagi guys Beli cash pun boleh. Tak ada masalah. Tayar memang masih cantik, masih lawa lah.
bahagian belakang semua okey. Tak ada masalah. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go. Kita tengok bahagian dalaman. Cushion masih cantik. Condition dalaman dia memang masih kemas, masih lawa. Okay, hari ni bahagian atas semua okey. Memang masih menarik lagi. Okay, inilah dia bahagian depan bersama, cantik. Okay, condition dalaman dia memang nampak premium guys. Cantik, lawa, emas. Okay, masih berfungsi, panel depan semua okey, masih baik lagi. Kilometer 66,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okay, inilah dia Mitsubishi Xpander 1.5 Auto tahun 2021. Harga cash 71,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 900 plus ikat 9 tahun. Okey. Color putih tahun baru lagi guys, 2021. Condition cat memang lawa, tayar okey, masih okey. Condition luaran memang cantik lagi Lampu okey, masih cantik. Okay, lampu depan semua masih cantik lah. Condition luaran pun masih baik lagi. Okay, siapa minat terus saja boleh datang kedai saya untuk test drive guys biar puas hati. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey. Nak buat loan pun boleh Harga loan tak sama dengan harga cash. Harga loan akan jadi mahal sikit. Okey, bahagian dalaman kemas. Okey. Nampak eksekutif. Okey, bahagian dalaman, bahagian belakang pun okey, cantik. Tak ada goyak, tak ada yang calar. Okey, bahagian depan okey, baik lagi, cantik. Dashboard pun cantik. Panel depan semua okey, boleh pakai. Kilometer 94,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Pro 2 Myvi SE 1.5 Auto tahun 2013. Harga cash 25,800 saja. Kereta ni masih boleh lagi low credit bulanan dari 600 plus ikat 5 tahun. Siapa cari Pro 2 Myvi, color cantik, okey. Color kuning masih cantik, masih lawa lagi. Okey, tayar bahagian belakang masih okey, masih baik lagi. Ni tayar bahagian depan pun okey. Lampu depan semua okey, masih cantik lagi. Okey, bahagian tepi sini cat memang cantik, memang mantap lagi Bahagian belakang pun okey. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, kita tengok bahagian dalam Okey, ni bahagian dalam, cushion, kain, fabrik. Okey. Cantik. Tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian atas pun okey. Okey, ni bahagian depan, cushion. Cantik, lawa. Tak ada koyak, tak ada yang calar. Panel depan, dashboard, semua okey. Aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Audi Q5 2.0 Auto tahun 2011. Harga cash 22,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash sahaja guys Beli cash dengan loan kedai sahaja. Color merah, color masih cantik, masih menarik lagi. Tayar okey, pun okey, masih boleh pakai lagi Tayar depan, tayar belakang, tayar depan pun okey, masih cantik. Okey, original sport rim lagi Lampu depan dia, bahagian depan memang masih cantik, masih menarik. Okey, color memang masih cantik lah. Tak ada yang kemek, tak ada yang calar, masih lawa lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, let's go, kita tengok bahagian dalam. Tengok bahagian dalam dia. Okey, cantik, condition pun
Masih lawa, masih kemas. Okey. Okey. Bagi depan. Okey, cushion bagi depan pun cantik, lawa, kemas, dashboard semua okey. Kilometer saya boleh tengok kat sini 236,000 kilometer sahaja Okey. Condition luaran dalaman memang masih lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW 523i 2.5 auto tahun 2010, harga cash 26,800 saja. Kereta ni dah jatuh harga guys, hari tu 30 lebih harga dia. Sekarang kita jual 26,800 sahaja. Jom kita review bahagian dia, bahagian luar dia. Cat dia kali hitam, masih cantik, masih kemas lagi, tak ada yang calar, tak ada kemek guys dia punya cat. Lampu masih cantik, okey, lampu depan pun okey, masih baik lagi. Okey, bahagian belakang pun okey. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian depan dia, cushion dia okey, masih baik lagi, masih cantik, masih lawa. Okey, bahagian depan dia pun sama, tak ada koyak, tak ada yang calar. Panel depan, dashboard depan semua okey, masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Proton Saga Premium 1.3 Auto tahun 2019. Harga cash 25,800 sahaja. Okey, kereta budget guys Siapa tak dapat beli cash, kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 300 plus ikat 9 tahun. Proton Saga Premium tahun 2019 guys. Okey, kereta jimat. Okey, kereta murah, kereta budget. Okey, belilah guys Kereta condition pun masih baik. Okey, condition luaran, cat, lampu depan semua masih baik lagi Proton Saga Premium 1.3 guys. Okey, nak buat grab pun boleh, tahun baru, memang condition dia masih baik lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, ni dah dia bahagian dalaman dia. Masih kemas, masih cantik, condition dia memang nampak baru lagi guys Condition dalaman nampak baru lagi. Okey, bahagian depan pun sama, cantik, baik. Cushion, panel depan, dashboard semua masih okey, masih cantik guys Bahagian dalaman dia memang baik guys, terbaik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi Triton 2.5 manual tahun 2011. Harga cash kita nak offer 29,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja. Okey, saya tengok dia punya cat dia. Cat masih okey, masih cantik, masih lawa. Tayar pun, tengok tayar dia masih cantik lah. Tayar belakang dia. Tayar depan pun okey, masih baik lagi. Okey, kereta manual. Okey, bahagian depan lampu masih cantik. Okey, bahagian luar dia memang masih terbaik lagi guys Harga dah termurah, harga dah terpelanting, harga dah termega guys. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Bahagian dalam macam ni, lawa lagi, masih baik, masih kemas. Bahagian dalaman masih cantik lah. Okey, bahagian depan pun sama, cushion okey, tak ada koyak, tak ada yang calar. Masih baik, masih cantik, dashboard okey. Panel depan semua okey, steering masih baik, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Nissan Tena XV 2.5 Auto tahun 2015. Harga cash 28,800 sahaja.
Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan sendah 500 plus ikat 7 tahun. Okey, okey guys, kita terus saja review bahagian luar dia. Cat okey, color putih, masih cantik. Okey, tengok tayar pun okey, masih boleh pakai bahagian depan. Bahagian belakang, bahagian depan pun masih cantik. Tengok lampu semua masih okey, masih cantik lah, masih berkilat. Okey, siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian dalam. Tengok cushion dia masih okey, masih cantik. Okey, bahagian dalaman dia masih kemas lagi. Bahagian depan pun sama, cushion okey, cantik, dashboard, panel depan, kilometer 105,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya ke atas. Thank you so much. Mini Cooper Countryman S-Pack 1.6 Auto tahun 2012. Harga cash 39,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan 19,100 plus kita 4 tahun saja. Okey. Jom kita tengok. Okey, bahagian luar dia. Cat okey, masih cantik. Tengok tayar dia macam ni. Pun masih okey, masih baik lagi. Tayar depan penuh right. Lampu macam ni. Baik lagi, cantik. Kondisi luaran memang masih cantik, masih mantap lagi guys. Siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta Mini Cooper Countryman. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, saya tunjuk bahagian dalam. Bahagian dalam dia masih baik. Okay. Masih cantik, masih lawa lagi. Bahagian dalaman dia masih kemas. Bahagian depan, ni bahagian depan dia. Cushion pun okey, tak ada koyak, tak ada yang salah. Masih baik, masih cantik. Dashboard memang masih cantik. Okay, panel depan dia macam ni. Semua masih berfungsi dengan baik. Dia pakai push start button guys. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Inilah dia Toyota Camry E-Spec 2.0 Auto tahun 2011. Harga cash kita nak offer 25,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja. Okey, kita terus saja review bahagian luar dia. Okey, saya tengok kat sini cat. Kita dah cat barulah. Cat memang cantik, memang lawa, tayar pun okey. Okey, original. Okey, bahagian depan pun sama, masih cantik, masih okey, masih boleh pakai. Lampu, tengok bahagian depan semua masih okey, masih cantik lah. Okey, kondisi luaran memang masih awal lagi guys. Berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okey, kita boleh jalan jauh, tak ada masalah. Bahagian dalam saya tunjuk. Cushion okey. Masih okey, masih baik lagi, masih kemas, masih cantik lah bahagian dalam dia. Okey, bahagian depan pun sama, cushion okey. Mana yang tak okey kita tukar baru guys. Okey. Dashboard panel depan pun masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Mark X 2.5 Auto tahun 2008. Harga cash 23,800 sahaja. Kereta memang masih cantik, masih lawa. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja. Condition cat dia, kita ada buat cat baru, memang masih cantik, masih lawa. Tayar pun masih okey, masih boleh pakai. Tayar depan pun masih cantik. Lampu masih berkilat, masih cantik Tahun 2008, Toyota Mark X 2.5 Auto. Siapa berminat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Kereta kondisi luaran memang mantap Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Let's go. Kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam dia memang terbaik guys. Memang masih cantik. Condition
cushion dia memang nampak executive, nampak premium, memang nampak condition macam baru lagi guys. Bahagian depan pun sama, cushion masih cantik, masih lawa. Okay, condition masih baik lagi, dashboard pun masih okey, masih cantik, panel depan pun masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ini hari merekomen satu kereta cantik, 2 pintu buka bumbungnya. Ini adalah Mercedes-Benz SLK 200 1.8 auto tahun 2007. Okey, kereta ni sudah siap cat baru satu body kereta cantik. Okey, limit condition engine, gearbox sama suspension kita sorted semua. Masih dalam condition yang cantik lagi. Lampu semua lagi okey, cantik Bagi ada minat ni kita boleh datang kedai saya tengok test. Okey, Mercedes-Benz SLK ni boleh buat loan kredit atau cash pun boleh. Kereta cantik, you boleh datang kedai saya tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash. Alright, ni lampu depan dia okey, cantik lagi. Salon depan semua pun okey lagi. Bawah dia ada spotlight. Okey, alright, ini dia tayar bunga pun masih lagi lebar. Okey, rim semua pun okey, cantik. Okey, dan function dalam ni 2 pintu ya. Okey, limit pintu macam ni. Okey, alright, limit function semua lagi okey, cantik, tak ada masalah. Okey, dia mai buka bumbungnya, adjust ke sini. Okey, aircon sejuk radio okey, dashboard cantik, steering pun okey, cantik, lagi ada pedal shift. Okey, alright, limit seat full leather seat lagi dah electric seat betul, seat pun cantik lagi. Okey, bagi minat boleh datang kedai saya tengok. Thank you. Halo guys, bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Okey, dia punya condition kereta dalaman luaran memang masih cantik, masih mantap lagi guys. Okey, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. So siapa yang nak beli cash boleh, nak buat loan pun boleh. Okey, nama bermasalah Sikris, Sitos, Blacklist pun boleh saya bantu. AKPK tak ada lesen pun boleh saya bantu, tak ada masalah. Okey, kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tembrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Siapa nak trade in kereta pun boleh, tak ada masalah guys. Apa-apa kereta boleh trade in dekat kedai kita. Kita pun ada menyediakan loan kedai jugalah. Saudara, apa sahaja yang anda lakukan, buruk ke, baik ke, bagi orang lain akan sentiasa ada ruang untuk mencerca anda. Fikirkan saudara.